Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dermawan, yang budiman. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan tengok di belakang saya ini adalah bangunan Akademi Al-Quran Amalillah, bangunan tahfiz akmal di bumi Darul Iman, Terengganu Darul Iman. Alhamdulillah, inilah bangunan yang menempatkan pusat pengajian, pusat pentadbiran Akmal HQ yang mengoperasikan Akmal di seluruh Malaysia. Dan di sinilah tempat anak-anak kita belajar menghafal Al-Quran dalam tempoh 1 tahun ataupun kurang, insya-Allah selesai 30 juzuk. Bangunan ini nampak tersergam indah, tapi alhamdulillah yang baru boleh digunakan baru 2 tingkat. Tingkat bawah sekali dan tingkat 1. Tingkat 2 dan tingkat 3 sampai yang paling atas belum dapat digunakan lagi, memandangkan kita masih lagi belum dapat siapkan keseluruhannya. Termasuk di bangunan kawasan asrama di bahagian belakang pun masih lagi dalam proses pembinaan, insya-Allah. Khususnya kawasan ataupun ruang surau tempat anak-anak ini belajar, solat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bangunan ni baru dalam 75% siap. Masih lagi banyak yang perlu kita selesaikan untuk pemasangan lift dan sebagainya. Nak siapkan surau di bahagian pelajar-pelajar akan berpindah ke kawasan asrama yang lebih proper. Kemudian nak siapkan surau, nak siapkan dewan makan, nak siapkan kawasan kelas, tempat pengajian dan sebagainya. Dewan orang ramai, dewan medan ilmu. Banyak lagi yang kita nak siapkan, insya-Allah. Kosnya memakan lebih kurang dalam 1.2 juta lagi. Besar di sisi kita, mungkin kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan hantarkan insan-insan yang dermawan, yang budiman, yang boleh sama-sama membantu kita merealisasikan cita-cita kita ini, insya-Allah. Bab audit jangan bimbang tuan-tuan sekalian, kita ada audit yang cukup telus, yang sentiasa audit perkembangan dan juga keuangan kita sentiasa laporkan, insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat kepercayaan yang lebih jelas daripada kalangan insan di luar sana, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, apa beza antara harta kamu dengan harta waris? Para sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi SAW sebut, harta waris adalah harta yang kamu simpan sekarang, yang kita simpan dalam bank, simpan bawah bantal, simpan dalam wallet, simpan dalam bentuk emas, macam-macam simpanan kita tu, itu adalah harta waris, bukan harta kita. Bukan harta kita, sebab harta tu once kita dah meninggal, terputus nafas daripada jasad kita, harta itu terus automatik berpindah kepada waris kita. 1 sen pun kita tak bawa ke dalam alam barzakh. Harta kita, kata Nabi, harta kita adalah harta yang kita infakkan kepada orang lain. Harta yang kita sedekah, itulah dia harta kita. Sebab once kita dah meninggal dunia, terputus nafas daripada jasad, harta itu terus berlari, mengalir, menemani kita di alam barzakh, dan insya-Allah menjadi saham terbaik kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ianya berterusan. Harta wakaf dia sentiasa berterusan. Selagi mana ianya digunakan, pelajar-pelajar dapat hafiz Quran, baca Al-Quran, belajar ilmu, beribadah, siap suraunya semua sekali, sepanjang itulah hartanya mengalir kepada kita. Itulah sebenarnya harta kita, bukan harta waris. Jadi insya-Allah sama-sama kita kumpul harta kita. Kita kumpul harta kita. Sebahagiannya saya jemput untuk sama-sama kita tanam harta kita di bangunan tahfiz Akademi Al-Quran Amalillah, insya-Allah. Jemput semua. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua, insya-Allah.